kalau kami temukan awak dengan seorang gadis Yahudi dan kami kahwin ke awak dan awak tinggal di Israel. Saya kata, saya tak nak, saya dah kahwin. Saya dah ada isteri, buat apa saya nak kahwin dengan orang Yahudi. Okey, lepas tu dia tanya balik soalan yang lebih kurang sama, tapi dia tanya macam ni. Sekali lagi saya tanya pada awak nak tak kami tawarkan wanita Yahudi untuk awak kahwin, awak bantu kami untuk fight the terrorism, which is fight Hamas lah. Saya kata, kenapa nak fight Hamas? Lepas tu kata, sebab Hamas ni yang membunuh orang Israel dan juga orang Palestin. Seriously? Bukan korang ke yang bunuh? Saya kata macam tu, bukan korang ke yang bunuh? Which is from 70, daripada 77 tahun yang lepas. Terus dia rasa macam, dia rasa macam senyap. Lepas tu dia tanya lagi soalan yang lain. Dia kata, kalau kau disebabkan kau ada kefasihan untuk bercakap bahasa Hebrew, please stay with us. Kami akan tawarkan apa saja yang kau nak. Kau bantu kami untuk fight dan juga mengekalkan keamanan di bumi tercinta kita ni. Sebab muka kau macam orang Yahudi, dia kata. Your face is like Jewish. Saya kata, macam mana pula muka? Dalam hati kan, aku dah tengah penat. Boleh pula dia cakap muka aku macam orang Yahudi. Kau ni nak mental aku ke? Kau nak psycho ke aku ke? Apa ni sebenarnya kan? Lepas tu dia cakap, no. I'm not Jewish, I'm Malay, I'm pure Malay, I'm from Malaysia, and this is not Israel, this is Palestine. Cakap macam tu dia. Cakap, penutup tu, terus dihempas meja, dihantar situ, saya balik sel. Itu dia punya macam dia fed up lah sebenarnya. Faham, sebab saya tak menjawab soalan tu lah mungkin. Yelah, orang ni dia macam apa? Dia macam corporal ke apa? Dia macam pangkat. Dia ada pangkat juga. Tak pasti pangkat dia ada bintang juga kat ni. Lelaki lah? Lelaki lah. Lelaki botak gemuk sikit. Tua lah? Tua. Masa nervous masa dia interrogate? Saya, sebab bila kita interrogate, orang depan kita tu ada juga yang kena interrogate. So kita boleh dengar soalan dia. Macam mana. Dia interrogate ramai? Dia interrogate seorang-seorang. Tapi dia letakkan orang yang serius tu macam tak jauh sangat dengan orang yang kat depan. So macam kita boleh nampak je lah orang tu interrogate. Tapi soalan tu macam tak jelas lah dia tanya soalan apa. Maksudnya dia, masa kita tunggu turutan kita ke? Tunggu turn kita, betul. Nampak dia? Nampak je. Dalam bilik yang sama? Dalam bilik yang lebih kurang sama lah. Tapi kita macam di bahagian luar macam tu. Okay. So bila masuk sel, bila dapat tahu, aku tak duduk sini bila? Bila kita orang nak ada deport pagi tu, baru kita orang tahu rupanya kita orang ni nak kena deport, nak balik Malaysia dah rupanya. Berapa hari maksudnya dalam sempat satu malam.